what's on sale? Makeup baru, makeup baru. Okay, buat this thing. Rice cracker, seaweed, ha? Ada sedap pun. Nak sedap pun? Boleh tak Isa? Nak try. Saya nak try sekali. Boleh? Nah. Oh, dia macam ni. Makan sedap pun lah. Tak. Tak, saya nak betulkan saya punya tangan. Nampak ni? Sumpah demi Sumpah. Cai cing. Cing. Jadi baby. Tak. Masin. Sedap. Nasi ikan. Mana dia nasi ikan? Nak ada? Makan lah. Sedap. Jenis brand boleh beli. Sedap. Dia tak layan saya untuk kali keberapa dah hari ni. Sedap. Jangan cari tempat makan. Lapar. Nanti kita buat haul. Kita beli apa. I beli banyak-banyak. Tak sampai 200 pun. Very cheap. Kalau aku post sekarang, mestilah korang dah tak dapat datang dah. Sebab mesti event tu dah habis. Tapi tak apalah. Siapa tak datang, rugi. Dia orang tu lapar. Dia gigil nak pengsan. Gigil, pingsan. Kita duduk sini sambil layan basking. Sebab boleh. Alamak. I nak beli macam I punya remover. I punya makeup remover. Dah malas. I beli tadi 120 lebih. Masa dia nyanyi tu dia sampai baring. Kata orang cakap, kau ni baring pun boleh tarik. Tapi memang ramai orang kenal dekat TikTok. Sebab dia kan punya lagu ada satu tu famous. Banyak gila dah. Banyak gila. Penuh. Salut. Enggak gila. Oh, isi. Ni masih actual price dia mahal. Sebab dia penuh dengan sedap. So mesti actual price dia mahal. RM5. RM9. RM10. RM5. Sebenarnya I pilih yang macam sweet sour punya sauce, punya popia, tapi dia punya apa? Sambal dia habis. So dia bagi apa tu? Honey apa tak? Macam tak pedasnya version. Ni chicken rice dengan ayam 2 ketui, ada soup and dia punya sauces. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah nak firman kat tanah kita nak taman amin. Amin. Silakan. Ada urusan? Besar. Itu sos apa? Macam yang kalau nasi ayam ni. Sambal. Sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Dia sedap-sedap tapi macam tak sampai rasa nasi ayam tu. Nak kerak.
Nak sos tak? Dah. Maksudnya sedap tak? Tak ya. Manis ha? Tak. Nasi ayam dia sedap, ayam goreng dia sedap. Sos dia pun sedap. Sup dia pun sedap kan? Cuma nasi dia macam tak rasa sangat. Macam tak sampai. Dia rasa tapi tak sampai. Dia macam tak rasa sangat, macam tawar. Nasi ayam tawar. Jemput. Manis tak? Tak adalah manis sangat. Tapi I would definitely prefer ada sos cili. You nak sambal sos ayam? Sos ayam mana ya? Tak cukup. Tak apalah, boleh minta lagi. We're at Mid Valley. Kita nak cari hadiah untuk Jimmy and also Vena. Kena duit dia. Tapi bukan untuk saya pun. Apa yang aku ye pun tak tahu. Dan ada barang saya juga. Saya tak vlog sebab saya sangat sakit kepala. Ini barang saya. Ya. Sakit kepala dan sakit pinggang. So, mula kita balik merehatkan sendi-sendi yang sakit. It's ubat time. Panadol. Kenapa? Ya Allah. Hilu badanku. Ni apa? Ni Actifast. Bismillahirrahmanirrahim. Ni untuk otot dan sendi. Boleh makan 2 Panadol ke? Boleh. Dia bukan satu Panadol tu dah kira sekali. Aku ni macam dia letak air gula tu tak dia. Macam betul fresh. Dia nak samboi dia. Tak ada ni. Masya-Allah. You tak shake dulu ke? You tak shake dulu. Kedondong rasa apa tak? Dia rasa kedondong betul ke? I tak nak makan kedondong. Kalau sedap-sedap. Tapi kalau manis lah. Biasa dia pedas. Betul tak? Dia macam dan tajam. Pengen again lah. Pengen again lah. Kalau okey. Kalau okey lah. Confirm lah. Saya booking lah. Nah, kalau okey kan 8 jam lah. nak main bowling. Kalau okey, tangan bisa Kalau 8 jam memang baca Yasin dulu. Ala-ala hantu. Ala-ala hantu dulu. Selamat dulu. Kita hanya main badminton lah. Saya jadi referee lah. Adik kan Lenin nak jadi ni. Dia cok wei. Dia keluar dulu. Karaoke pun keluar dulu. Betul. Kita lain hari Sambil buat konsert lah Dia kena nyanyi sambil buat konsert. Kena Lepas tu joget. kena begini lah. Yang spinning glass. Masya Allah, itu tak nyanyi. Tu kalau kau sambil kau kayu-kayu kau nyanyi sorang-sorang macam gila budak ni. Tak lagi lah spinning glass yang ada satu depan. Satu. Aku pun sini lah semua ada satu. Lepas tu kau pun 1, 2, 1 tu pun. Ya, kan dekat sekolah bulan ikut ada sepenuh hari yoga sedunia. Dia ada buat program yoga terbuka. Enjoy kan? Free. Saya tunggu mungkin nanti. Kan ni nak kena yoga nak kena sok ketat. Dia tengok Mana ada yoga kena suar ketat? dia pakai t-shirt pink. Dia pakai suar yang Flexible. suar sana. dalam mesti pakai. Jangan pakai suar track. Dia suar yoga yang dia Yang tak flat dia bawah. bukan macam tu kalau workout pakai apa? Legging. Dia bukan legging. Dia tu suar yoga. Tapi dia memang ikut bentuk kaki lah. Tapi at least dia taklah ketat macam legging. Dulu lemon. You. Dulu lemon tu. Tidak, orang pakai jelas kuat biasa. Brand baru ke? Tak lama dah. Janji yang tak koyak. Tapi dia nak. JPU kan ada? JPU kan. Itu the one only dia kata. You. Tak goyang tak? Tak buyur. Boleh.
jadi pergi karaoke Mat. Saya tak minat ni. Mari. Mami yang terlalu excited ni tadi sebenarnya. Ya. Mami sebenarnya nak pergi karaoke. Ya, dia dan saya terkejut-kejut. Habis pergi karaoke. Sayang Bahayu lah. Bahayu. Dah punya Bahayu pun. Kita dah pergi karaoke. Sekarang kita nak pergi rumah Mak. Tapi seperti biasa, suami saya ni tak boleh. Dia tak ada oksigen. Dia mengeluh macam monyet. Jadi nak kena cari dia punya flavor lah, apalah. Leceh lah. Annoying tu tau. Leceh ada ni. Leceh lah. So macam nak tepuk dengan helmet. Macam tengok. Macam kamera shine. Macam tengok sini. Kotak kakak cubit.